Malaysia tidak lahir daripada satu cerita yang kosong. Ia lahir daripada perbincangan, persetujuan dan syarat. Di timur negara ini, di tanah yang kita kenal sebagai Sabah dan Sarawak, penyertaan ke dalam Malaysia bukan sekadar simbol perpaduan. Ia adalah satu perjanjian. Dan setiap perjanjian membawa janji. Bila kita menyebut Malaysia, ramai membayangkan satu negara yang lahir dengan sendirinya pada tahun 1963. Hakikatnya, Malaysia lahir melalui rundingan yang panjang, melibatkan tanah Melayu, British dan dua wilayah besar di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak tidak diserap. Mereka bersetuju untuk bersama dengan syarat-syarat tertentu yang dirasakan perlu demi melindungi identiti, kepentingan dan masa depan rakyat di Borneo. Video ini bukan untuk mencari siapa yang bersalah. Video ini juga bukan untuk memecahkan perpaduan. Video ini adalah usaha memahami satu soalan yang masih bergema hingga hari ini. Apakah janji itu? Dan mengapa masih ada yang merasakan ia belum sepenuhnya ditunaikan? Sebelum pembentukan Malaysia, Sabah dan Sarawak sudah mempunyai struktur pentadbiran mereka sendiri. Sarawak pernah menikmati tempoh pemerintahan sendiri dengan majlis dan institusi tempatan. Sabah pula, walaupun berada di bawah pentadbiran kolonial, mempunyai realiti sosial dan ekonomi yang berbeza daripada tanah Melayu. Geografi Borneo yang luas, hutan tebal, sungai panjang dan penempatan yang berjauhan menjadikan cabaran pentadbiran di sini sangat berbeza. Pembangunan tidak boleh disalin bulat-bulat dari semenanjung. Dalam konteks inilah idea Malaysia muncul. British sedang berundur. Ancaman ideologi dan keselamatan menjadi kebimbangan. Sebuah gabungan dianggap jalan terbaik. Tetapi bagi Sabah dan Sarawak, persoalan utamanya bukan sekadar mahu atau tidak. Persoalannya ialah bagaimana kami akan dilindungi dalam gabungan ini. Janji yang sering diperkatakan hari ini bukanlah mitos yang dicipta kemudian. Ia lahir daripada rundingan rasmi, laporan, memorandum dan persetujuan yang dibincangkan sebelum Malaysia dibentuk. Namun, penting untuk difahami bahawa janji wujud dalam beberapa lapisan. Ada yang ditulis secara rasmi, ada yang difahami secara politik dan ada yang diharapkan oleh rakyat biasa. Apabila masa berlalu, lapisan-lapisan inilah yang sering bercampur. Apa yang satu pihak anggap sebagai persetujuan muktamad, pihak lain melihatnya sebagai tafsiran yang berubah mengikut keadaan. Di sinilah bermulanya perbezaan persepsi yang berpanjangan. Secara payung, terdapat beberapa perkara utama yang menjadi asas persetujuan Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Pertama, autonomi immigration. Sabah dan Sarawak diberikan kuasa tertentu untuk mengawal kemasukan orang dari luar wilayah mereka. Kedua, hal ehwal agama. Kedua-dua wilayah diberikan ruang untuk mengurus perkara ini mengikut konteks masyarakat setempat. Ketiga, bahasa dan pendidikan. Peralihan dilakukan secara berperingkat dengan sensitiviti terhadap realiti tempatan. Keempat, kuasa pentadbiran dan perundangan negeri. Malaysia dibentuk sebagai sebuah persekutuan, bukan sebuah negara unitari. Kelima, perkhidmatan awam dan lokaliti. Struktur pentadbiran sepatutnya mencerminkan keadaan Sabah dan Sarawak, bukan sekadar meniru model semenanjung. Keenam, hasil dan sumber asli. Ini termasuk persoalan siapa mengurus dan siapa mendapat manfaat. Ketujuh, pembangunan yang seimbang. Gabungan ini dijanjikan sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup, bukan mengekalkan jurang. Dan akhirnya, kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai rakan dalam persekutuan, bukan sebagai negeri kelas kedua. Inilah rangka janji yang sering menjadi rujukan sehingga hari ini. Untuk berlaku adil kepada sejarah, tidak semua janji itu lenyap begitu sahaja. Autonomi immigration masih wujud dalam bentuk tertentu.
Beberapa kekhususan Sabah dan Sarawak masih diiktiraf dalam struktur persekutuan. Hal ehwal agama diurus mengikut konteks tempatan. Terdapat juga usaha pemulihan dan pengiktirafan semula terhadap kedudukan khas Sabah dan Sarawak dalam beberapa aspek pentadbiran dan perundangan. Dalam pembangunan, projek infrastruktur besar memang dilaksanakan. Jalan, jambatan dan kemudahan asas telah dibina walaupun tidak menyeluruh. Ini menunjukkan bahawa ada perkara yang bergerak, ada yang diperbaiki, ada yang cuba dipulihkan. Namun, persoalan sebenar bukan sekadar sama ada ia wujud atau tidak. Persoalannya ialah, adakah ia mencukupi dan adil menurut realiti kehidupan rakyat? Di sinilah suara ketidakpuasan mula kedengaran dengan lebih jelas. Bagi ramai rakyat Sabah dan Sarawak, jurang pembangunan masih ketara. Di negeri yang kaya dengan sumber, masih ada kawasan yang bergelut dengan jalan rosak, bekalan air tidak menentu dan akses pendidikan serta kesihatan yang terhad. Isu hasil dan sumber pula terus menjadi perdebatan, bukan hanya tentang jumlah tetapi tentang kawalan dan keupayaan menentukan hala tuju sendiri. Dalam soal autonomi, terdapat rasa bahawa kuasa negeri semakin menyusut dari masa ke masa. Tafsiran persekutuan yang berubah menjadikan sempadan kuasa pusat dan negeri semakin kabur. Di atas semua itu, wujud satu isu yang sukar diukur dengan angka, isu maruah dan identiti. Apabila sejarah Sabah dan Sarawak jarang diberi tempat yang seimbang, rasa sebagai rakan setara mula dipersoalkan. Kadang-kadang yang terluka bukan peruntukan, yang terluka ialah perasaan didengar. Isu ini berlarutan bukan kerana satu pihak sengaja mengkhianati pihak lain. Ia berpunca daripada sifat sebuah negara persekutuan. Pusat mahukan keseragaman demi kestabilan. Negeri mahukan autonomi demi keadilan. Perubahan kerajaan, dasar ekonomi dan keutamaan nasional turut mempengaruhi bagaimana janji lama ditafsir semula. Apa yang relevan pada satu zaman dianggap membebankan pada zaman lain. Sejarah bukan sesuatu yang beku. Ia sentiasa ditarik antara idealisme dan realiti. Walaupun sering disebut bersama, Sabah dan Sarawak bukan satu cerita yang sama. Sejarah kolonial mereka berbeza, struktur tuntutan mereka berbeza, keutamaan mereka juga berbeza. Sebab itulah, selepas ini, kita akan melihat tuntutan Sabah dan tuntutan Sarawak secara berasingan. Bukan untuk memecahkan, tetapi untuk memahami dengan lebih adil. Negara tidak runtuh kerana bertanya soalan. Negara runtuh apabila soalan sejarah tidak lagi dibenarkan. Memahami janji lama bukan bermaksud menolak masa kini. Ia adalah usaha memastikan masa depan dibina dengan kejujuran. Kalau kita benar-benar mahu bersatu, kita perlu berani melihat sejarah bukan sebagai senjata, tetapi sebagai cermin.